Okey, kita bertemu lagi dalam reaction drama berseri Takdir Cinta Terlarang. Episod keempat. So, jom kita tonton. I tak pernah cinta kat ayah you. I sayang you, Arham. I masih sayang you. I tak pernah cinta kat ayah. Okey. Pendek je. Okey. Apa niat you sebenarnya, Sarah? Okey. Sarah kata dia tak pernah sayang ayah dia. So macam cinta tu untuk apa? Untuk duit. Kalau biasa orang apa? Kalau bini nombor 2 ni dia lagi muda daripada isteri pertama. Orang susah nak nampak yang cinta tu cinta sejati, cinta kerana keikhlasan ke mungkin ada sebab lain. Mungkin sebab lelaki pertama tu lelaki pertama lah. Suami tu berharta. So dia sanggup jadi isteri nombor 2. Tapi dalam kes ni saya rasa macam Sarah ni dia lapar perhatian Arham. Bila Arham tak buat apa yang tak tahulah, tak jadikan dia seorang isteri ke, tak tahu apa halangan yang buatkan Arham dan Sarah tak kahwin. Sarah dia macam untuk tarik perhatian Arham, dia kahwin dengan ayah Arham. Lepas tu dan dia kahwin dengan ayah Arham tu tak ada rasa perasaan kasih sayang ke apa ke, macam gitu sekali. Ini baru episod keempat, tapi penonton dah mula tanya apa moral cerita ni, nak tunjuk kisah cinta apa ni sebenarnya. Once perempuan tu dah jadi mak tiri lelaki tu, mereka dah tak boleh berkahwin selama-lamanya walaupun ayah kandung dan mak tiri tu dah bercerai gitu. So kalau ikut hukum memang tak boleh lah, haram untuk dikahwini selamanya. So nak tunjuk apa? Lepas tu ada komen tak ada heroin lain ke dalam cerita ni lah. Sebab nak tunjuk wife dia lagi lawa, wife pertama dalam Conan Norris Karaman kot. So ditunjuk yang walaupun Kamarul ni kahwin dengan Sarah yang lebih muda, tapi cantik ni subjektif sebenarnya. Tapi dah komen penonton macam tu. Heroin bawa watak perampas. So bukan ke dalam realiti. Perampas ni ada yang jarang, ada yang lawa. Tak tahu dah betul ke tak. Kalau Sarah buat macam tu sebab nak tarik perhatian Arham, cinta tu takkan ke mana. Sebab dia memang tak kahwin dengan Arham. So macam mana? Macam nak sakitkan hati Arham ke? Dia macam nak dekat dengan Arham, tapi tak boleh nak kahwin, tak boleh nak bersama dah. Gitu. Dia akan selalu Sarah ni macam nak menghantui Arham je. Jumpa lagi.